Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 Seksyen 8. Kami mengambil bab 9 yang bertajuk Ekonomi Gelap dan Rasuah. Selamat menonton! Polis termasuk seorang Pegawai Kanan Jabatan Ketua Polis Daerah Kedireman Johari di Mahkamah Bawaslu menyatakan kes Mas Syakir terlibat kes rasuah melalui penerimaan sehingga 8 Februari terhadap Min, file tender saya kat Mega Prima tu dah siap ke? Belum puan, saya sembang dokumen mereka. Ada beberapa yang tidak lengkap lah. Dan harga yang ditawarkan pun jauh lebih tinggi daripada bajet sebenar. Macam mana ya puan? Benda macam tu tak payah disahkan. Kadang-kadang pelancaran urusan lebih penting daripada kertas. Tapi puan, prosedur kena ikut. Kalau kita lulus tanpa semakan, boleh kena tindakan tau. Dengar sini ni, boleh tak boleh komunikasi apa bersama kita? Bukan banyak pun, sikit je untuk berbahan. Puan, ni rasuah ni. Semua tu boleh buat, jangan idea kecil sangat. Ini boleh bantu banyak benda, angkat tu. Maaf puan, saya tak boleh terima. Rezeki yang kotor, tak akan terima berkat tau. Aisyah tu suruh aku luluskan tender yang tak sah. Lepas tu dia ulur lagi sama surat-surat aku tutup mata. Ya Allah, kau tolak kan? Ya, aku tolak. Aku takut dia sabotaj aku lah. Aku rasa aku nak lapor dekat SPRM lah. Tapi aku tak tahu lah aku berani ke tak. Kalau kau tak lapor, dia akan terus buat. Kadang-kadang kejujuran tu mahal. Tapi itu harga maruah. Kau tak perlu jadi hero, cuma jadi orang yang betul. Orang takut sangat dengan undang-undang. Padahal hidup ni pasal peluang secepat dia yang dapat. Puan Syah, kami dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kami ada waran geledah dan laporan bertulis daripada salah seorang staf berkenaan aktiviti rasuah dalam projek Mega Prima. Saya tak tahu apa-apa. Ini semua salah. Puan, kami dah ada bukti transaksi, audio rakaman suara dan rakaman kamera litar tertutup. Kami harap puan boleh beri kerjasama untuk siasatan lanjut. Siapa yang lapor ni? Siapa pengkhianat tu? Bukan pengkhianat puan. Saya cuma buat benda yang betul je. Kita disumpah untuk jaga amanah, bukan jual ni untuk duit. Tapi sedih juga. Saya tak sangka orang yang saya hormat selama ni sanggup buat macam tu. Kadang-kadang nak duit tu boleh butuhkan mata. Apa yang awak buat tu betul Puan Syamil. Rasuah bukan sahaja jenayah, tapi punca utama ekonomi gelap. Bila duit haram mengalir, rakyat yang jujur yang menjadi masa. Betul tu, harga barang naik, pembangunan tergendala. Semua sebab duit bocor ke tangan yang salah. SPRM akan terus pantau, tapi perubahan sebenar yang kena datang dari hati rakyat sendiri. Kalau semua orang berani macam awak berdua, Malaysia akan menjadi negara yang bersih. Ya, saya cuma nak hidup dengan tenang je di negara rezeki yang halal. Maruah lebih bernilai daripada harga sebuah sampul. Rasuah musuh nombor 1 negara. Sekali rasuah diterima, 1000 kebaikan.
kepercayaan hilang. Seolah rasuah akad maruah. Jujur itu kuasa, rasuah itu nista.